Ha. Oh, sedap bau Yalah ikan masin bau tak? Ikan masin lah. Ikan masin ya. Kita nak Cumanya dia lagi busuk daripada ikan masin. tengok ni, nelayan kita bulan 12, bulan 11, bulan 1 mungkin tak lagi sudut laut tak. So dia ada ikan-ikan tu dia buat ikan bodu. Boleh juga kalau goreng dalam rumah ni ke? Kalau goreng dalam rumah dia pun marah ni. Bau kuat ni. Dia goreng gitu saja lah. Kalau goreng ni. Kalau dia kena kepala dua hari ni, kepala dua hari ni. Kita boleh goreng kepala belakang ni. Ya. Dia lama masuk kalau goreng gitu. Dia lebur sama dia Dia boleh membawang juga tak? Membawang juga. Okey, kita goreng tadi ke? Kita goreng dulu separuh dulu. Lepas tu kita buat tu lah dia ni. Dia cara buat yang goreng ikan budu lah ke ni lah. Ada orang buat cara lain ni, cara hamba dia buat gini. Ambil isi dia. Ambil isi. Lepas tu kita akan goreng dengan telur kan. Goreng dengan telur ni. Kalau kita tak buat gini tak cakap apa tak. Kita tulis dah. Kita tabur ke atas dah. Kita buat gitu dah dia layar ni asal ada kita pun lalu. Ada buat gini. Okey. Kita beli tu kita nak gana pun. Iyalah. Kita nak makan tak? Kita nak makan. Bukan nak jual tak? Berasa sedap. Ada ni dalam menu Walaupun City setiap masa tak ada menu ni. Disclaimer sekali lagi tak ada macam apa panggil? Omelette. Macam omelette. Pakai dalam buku. Omelette. Apa nak? Ikan untuk nasi kelabu. Salah je tak ambil dulu. Besar. Okey. Siap ni? Siap dah? Lagu ni ikan budu. Ikan budu lagu ni dia kena telur lah. Dia mesti kena telur telur dadah. Kita nak makan gan ni. Kita nak makan lama dah tapi tak ada peluang nak makan gan ni. Ikan budu. Tengok ni, ikan budu tu duduk dalam omelette. Ada apa? Tema kita hari ni ialah makanan Kelantan musim boh. Silakan ikan budu. First time aku makan. Dia macam ikan masin lah, ikan kering lah. Kombinasi dia dengan telur lah. Telur goreng. Telur ada. Sedap.